Ini adalah kereta yang aku nak cari, kereta dekat sini, dekat Rift Valley Kuala Lumpur. Kereta ni sebenarnya apa yang kau nampak ni bukan AI, bukan editing. Ya, kau nampak ni macam RT2 GTR, tapi sebenarnya dia ialah Suzuki Twin, telah di-convert oleh Pandem Racing di Jepun. Kereta ni memang market Jepun, bukan dekat KL, bukan dekat Malaysia. Kereta ni memang untuk Jepun punya traffic. Sebabkan katalah KK kan, okay, walaupun dia body kit GTR, tapi dia bukan pakai enjin inline 6 twin turbo bunyi betul-betul. Dia pakai enjin original dia, Suzuki Twin punya enjin 660cc. Horsepower dia yang sekitar 70 horsepower je. Itu interior dia. Memang interior KK, kecil sangat. Dia pakai automatic. Inilah dia Pandem Suzuki Twin daripada Jepun.